AppLovin ni adalah antara syarikat tech yang paling laju naik dekat dunia. Dia siap beat Apple, Nvidia. Market value dia naik sampai ke 150 bilion. Tapi ramai yang tak tahu, 2 tahun sebelum AppLovin ni jatuh teruk, orang expect dia tak boleh nak berkembang. So apa yang dia buat? AppLovin ni adalah sebuah syarikat yang founded pada tahun 2011 oleh Adam Forgy. Dia bantu developer game buat duit, dia bantu advertiser dapatkan user. Win-win model. 2014 dia buat revenue 100 juta. 2018 dia buat 1.5 bilion. Dan masa dia IPO, value dia adalah 29 bilion. Nampak perfect trajectory naik laju dan cepat, tapi segala-galanya jatuh pada tahun 2022. Apple umum app tracking transparency iaitu ATT. Seluruh mobile apps memang terguling terkangkang. AppLovin sangat-sangat bergantung kepada data performance yang dia buat iklan. So, bila data-data tu Apple sendiri dah stop sharing dekat third party untuk jaga privacy mereka, itu boleh nampak market capital AppLovin jatuh daripada 29 bilion jadi 3 bilion saja. Jatuh 90% dalam masa singkat. Ramai anggap AppLovin ni bakal jadi kubur terbaru, tapi pengasas dia Adam Forgy dia buat benda yang pelik. Forgy percaya produk dulu, investor akan main selepas tu, culture dulu, marketing kemudian. Dia sendiri shift fokus dia macam chief HR officer, jaga budaya, jaga hiring, jaga alignment supaya efficiency dia tinggi. Dan dia sendiri pernah kata, aku sendiri pun boleh diganti. So that's why dia buat satu mindset yang berbeza. Dia pun letak ego dia pada paras yang lagi rendah. That's why dia tak perlu ramai orang, rupanya perlu sikit orang boleh buat result yang tinggi. Hasil daripada perubahan culture ni, kita boleh nampak AppLovin berjaya hasilkan satu engine AI yang boleh predict behavior pengguna iklan tanpa dia dapat data daripada Apple. Dan AI engine yang dimasukkan tu adalah Axon 2.0. Mind blowing dia adalah Axon ni dibina dengan 5 engineer saja. Bayangkan hang buat satu sistem tak terikat dengan mana-mana developer. Nombor 2 hang buat dengan tim yang kecil je. Nombor 3 adalah lagi tepat. So bila 3 ni menjadi, itu adalah the secret sauce macam mana depa boleh berjaya kembali naik. Dan hasil dia pada tahun 2024, revenue growth depa jadi 75%, EBITDA depa margin 75%. Weh, dan depa defy kritik kata gaming ads ni dah matang. Semua sebabkan execution dia dan juga budaya kerja depa yang lagi terbaik. Pengajaran untuk usahawan, culture beats strategy. So kalau tim hang tak kuat, produk yang bagus takkan wujud. Dan lah kali hang kena adapt cepat bila dunia dah berubah. Apple tukar privacy, satu industri runtuh. AppLovin pivot disebabkan oleh perubahan polisi, dan sekarang AppLovin bangkit menjadi sebuah syarikat yang bernilai 200 bilion.